Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kumpulan kami ialah perubahan harga petroleum dan sumber-sumber alternatif yang mempengaruhi kedudukan ekonomi Malaysia. Baiklah, sebelum kami mulakan pembentangan, izinkan kami memperkenalkan diri dahulu. Budi pekerti hiasan diri, adat dijunjung kekal abadi. Izinkan saya perkenalkan diri, Nur Aini Filzah nama diberi. Burung merpati terbang ke hutan, hinggap sebentar di pohon kuini. Salam perkenalan saya titipkan, nama diberi Hanis di sini. Bunga mawar mekar di taman, burung berkicau riang di pagi. Salam perkenalan, saya sampaikan nama Zahirah, Temayang Berseri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini Filzah binti Muhammad Zikri. Saya akan membentangkan tentang faktor perubahan harga petroleum. Faktor pertama, permintaan dan penawaran dunia. Harga petroleum ditentukan oleh keseimbangan antara jumlah minyak yang dihasilkan dan keperluan dunia. Apabila permintaan meningkat, contohnya semasa musim sejuk atau ketika sektor industri berkembang, harga petroleum akan naik kerana lebih banyak tenaga diperlukan untuk pemanasan, pengangkutan dan pengeluaran industri. Sebaliknya, apabila berlaku lebihan bekalan atau permintaan menurun, harga petroleum akan jatuh. Contohnya, Organisation of the Petroleum Exporting Countries OPEC kadang-kadang mengurangkan pengeluaran harga minyak untuk menstabilkan harga apabila pasaran menghadapi lebihan bekalan. Dalam konteks Malaysia, harga petroleum global yang memberi kesan terus kepada ekonomi kerana negara masih bergantung kepada ekspor minyak mentah dan gas asli sebagai salah satu sumber pendapatan utama. Kajian oleh International Energy Agency menunjukkan bahawa perubahan 10% dalam harga minyak global boleh memberi kesan sebanyak 0.2 hingga 0.3% kepada pengeluaran dalam negara. Malaysia menekankan sensitiviti ekonomi negara terhadap pasaran global. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Fatin Hanis binti Abdullah dari kelas Bahasa Melayu A. Hari ini kita akan menyelami satu topik yang bukan sahaja menggerakkan kenderaan kita, namun ia juga menggerakkan politik dan ekonomi dunia, iaitu berkaitan dengan kenaikan harga petroleum. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan mengenai faktor yang kedua berkaitan kenaikan harga petroleum. Faktor yang kedua berbunyi mengenai keadaan geopolitik. Perkara ini dikatakan demikian kerana pasaran minyak global sebenarnya adalah sebuah pasaran yang sangat penakut. Hal ini dikatakan demikian kerana ia sangat sensitif terhadap sebarang ketidakstabilan politik. Apabila kita bercakap tentang peperangan di wilayah pengelak utama seperti di Timur Tengah atau konflik di Eropah Timur seperti di negara Rusia dan Ukraine, kesan pertamanya adalah ketidakpastian. Peperangan bukan sahaja membawa kemusnahan fizikal kepada telaga minyak dan loji penapisan, tetapi ia juga dapat mencetuskan kebimbangan tentang kelangsungan bekalan di masa hadapan. Selain konflik fizikal,
Kita juga melihat faktor sekatan ekonomi atau sanctions apabila kuasa besar dunia mengenakan sekatan terhadap negara pengeluar minyak seperti Rusia, Iran atau Venezuela. Pasaran kehilangan jutaan tong minyak setiap hari. Apabila bekalan di pasaran berkurangan tetapi permintaan minyak meningkat, terutamanya dari negara industri seperti China dan Amerika Syarikat yang kekal tinggi, maka harganya akan melonjak drastis. Jangan kita lupakan juga tentang laluan logistik strategik. Bayangkan kawasan seperti Selat Hormuz jika berlaku ketegangan politik yang mengancam penutupan laluan ini, kos insurans kapal tangki akan naik berkali-kali ganda. Pelabur akan meletakkan premium risiko yang tinggi menyebabkan harga minyak melambung walaupun pada saat itu bekalan minyak masih mencukupi. Ini membuktikan betapa besarnya pengaruh kuasa politik terhadap harga di pam minyak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahirah Kristina binti Muhammad Zamri. Kini tibalah giliran saya untuk menerangkan faktor yang ketiga. Keputusan negara-negara OPEC untuk mengurangkan atau menambah pengeluaran petroleum memberi kesan besar terhadap harga pasaran global kerana OPEC menguasai sebahagian besar pengeluaran minyak dunia. Apabila OPEC mengurangkan pengeluaran, jumlah bekalan minyak di pasaran antarabangsa menjadi terhad sedangkan permintaan masih tinggi, khususnya daripada sektor pengangkutan, perindustrian dan penjanaan tenaga. Keadaan ini menyebabkan persaingan mendapatkan bekalan meningkat lalu mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia. Sebaliknya, apabila OPEC menambah pengeluaran, lebihan bekalan akan berlaku di pasaran global. Situasi ini menyebabkan harga minyak cenderung menurun kerana pembeli mempunyai lebih banyak pilihan sumber bekalan. Perubahan harga minyak dunia ini seterusnya memberi kesan kepada kos pengeluaran, harga barangan, kadar inflasi dan kedudukan ekonomi negara, termasuk Malaysia yang masih bergantung kepada sektor petroleum sebagai sumber hasil negara. Faktor keempat pula ialah nilai dolar Amerika Syarikat. Kerana petroleum didagangkan secara global dalam USD, apabila dolar melemah, minyak menjadi lebih murah bagi negara yang menggunakan mata wang lain, menyebabkan harga petroleum meningkat di pasaran dunia. Sebaliknya, apabila dolar mengukuh, harga petroleum cenderung menurun kerana kos minyak menjadi lebih mahal bagi pembeli bukan USD. Sebagai contoh, pada awal 2025, harga minyak mentah Brent meningkat kepada sekitar 75.22 per barel US dollar ketika dolar mengalami kelemahan berbanding euro dan ringgit Malaysia. Bagi Malaysia, turun naik nilai dolar memberi impak kepada kos import tenaga, pendapatan sektor minyak dan gas serta kestabilan ringgit. Kesan ini menunjukkan bahawa ekonomi Malaysia terdedah kepada risiko pasaran global, menuntut strategi fiskal yang fleksibel dan diversifikasi sumber tenaga. Menurut laporan Bank Negara Malaysia, ketidaktentuan nilai dolar dan harga minyak boleh menjejaskan inflasi dan defisit akaun semasa negara. Baiklah, seterusnya, faktor kelima yang perlu kita fahami adalah peralihan daripada era minyak yang mudah diperolehi kepada era ekstraksi mencabar. Dahulu, minyak mungkin mudah diperoleh melalui telaga di daratan dengan kos yang rendah. Namun pada hari ini, simpanan minyak sebegitu semakin berkurangan. Syarikat petroleum kini terpaksa meneroka kawasan laut yang dalam yang mencapai ribuan meter di bawah permukaan air atau di kawasan ekstrim seperti di Arktik. Membina pelantar minyak di tengah lautan bukan sahaja memerlukan modal berbilion ringgit, namun ia juga melibatkan risiko keselamatan dan teknikal
yang amat tinggi. Segala kos pembinaan dan penyelenggaraan serta keselamatan ini akhirnya akan diserap masuk ke dalam harga setong minyak mentah global. Selain daripada itu, mari kita lihat peranan teknologi itu sendiri. Walaupun teknologi seperti hydraulic fracturing atau shale oil membolehkan kita mengakses sumber baharu, namun ia adalah salah satu proses yang sangat mahal dan menggunakan kos yang tinggi. Teknologi Enhanced Oil Recovery atau EOR yang menggunakan gas atau bahan kimia untuk menolak saki-baki minyak keluar daripada perut bumi juga menggunakan kos yang tinggi. Walaupun teknologi membantu kita menambah bekalan, namun tidak semestinya dapat menurunkan harga kerana kos lifting atau kos membawa minyak ke permukaan itu sendiri sudah pun meningkat. Jadi, kemajuan teknologi di sini bertindak sebagai serampang tuan mata iaitu dengan menjamin bekalan, namun pada masa yang sama, kos yang jauh lebih tinggi. Seterusnya, faktor yang terakhir iaitu faktor spekulasi pasaran yang merujuk kepada tindakan pelabur dan pedagang yang membuat keputusan membeli atau menjual petroleum berdasarkan jangkaan terhadap keadaan masa depan, bukannya semata-mata berdasarkan jumlah bekalan dan permintaan semasa. Dalam pasaran petroleum, ramai pelabur terlibat dalam urus niaga kontrak hadapan. Mereka akan membuat spekulasi berdasarkan pelbagai maklumat seperti kemungkinan berlakunya konflik geopolitik, bencana alam, keputusan OPEC, perubahan dasar kerajaan serta ramalan pertumbuhan ekonomi dunia. Jika pelabur menjangkakan bahawa bekalan minyak akan berkurang atau permintaan akan meningkat pada masa hadapan, mereka akan mula membeli kontrak minyak dengan banyak. Tindakan ini menyebabkan harga petroleum meningkat walaupun bekalan sebenar di pasaran belum berubah. Sebaliknya, jika pelabur menjangkakan ekonomi dunia akan perlahan atau penggunaan minyak akan menurun, mereka akan menjual pegangan masing-masing. Keadaan ini boleh menyebabkan harga petroleum jatuh dengan cepat walaupun pengeluaran masih berada pada tahap yang sama. Oleh itu, aktiviti spekulasi pasaran boleh menyebabkan harga petroleum menjadi tidak stabil kerana harga dipengaruhi oleh sentimen, kabar angin dan jangkaan masa depan pelabur, bukan hanya oleh faktor fizikal seperti pengeluaran dan penggunaan sebenar. Seterusnya, saya akan bentangkan tentang implikasi perubahan harga petroleum. Implikasi yang pertama ialah kesan terhadap kos sara hidup dan inflasi kenaikan harga petroleum yang memberi kesan langsung kepada kos sara hidup rakyat. Apabila harga petrol dan diesel meningkat, kos pengangkutan akan naik, sekaligus mencecaskan harga barangan keperluan harian seperti makanan, perkhidmatan dan bahan baku industri. Kuasa beli rakyat akan berkurang kerana lebih banyak pendapatan isi rumah terpakai untuk kos tenaga. Data daripada Department of Statistics Malaysia menunjukkan bahawa peningkatan harga petroleum sebanyak 10% boleh mendorong inflasi domestik antara 0.3 hingga 0.5%. Bagi Malaysia, beberapa tahun kebelakangan ini, harga minyak global telah menyebabkan tekanan inflasi berterusan, mencecaskan simaan isi rumah, perbelanjaan domestik dan pelaburan, serta memerlukan kerajaan menyesuaikan dasar subsidi dan kawalan harga untuk menstabilkan ekonomi. Dampak yang kedua terhadap kos pengeluaran dan industri. Ramai yang menyangka bahawa petroleum hanya untuk petrol kereta sahaja. Namun pada hakikatnya, petroleum adalah bahan asas kepada industri petrokimia. Contohnya, plastik, serat sintetik untuk baju, baja untuk pertanian, malahan bahan kimia dalam produk kosmetik, semuanya berasal daripada petroleum. Selain itu, apabila harga minyak meningkat, kos input bagi hampir semua kilang pembuatan akan melonjak naik.
syarikat-syarikat besar akan berdepan dengan margin keuntungan yang semakin mengecil. Untuk terus bertahan, mereka terpaksa memindahkan kos ini kepada pemborong yang kemudiannya sampai kepada kita dalam bentuk kenaikan harga barang yang siap sedia. Seterusnya, implikasi yang ketiga, harga petroleum yang tinggi memberi kesan langsung dan tidak langsung terhadap kadar inflasi negara. Kerana petroleum merupakan input penting dalam hampir semua sektor ekonomi. Apabila harga petroleum meningkat, kos bahan api dan pengangkutan turut meningkat. Keadaan ini menyebabkan kos mengangkut barangan mentah, makanan dan barangan siap menjadi lebih mahal. Pada masa yang sama, sektor perindustrian dan pembuatan juga bergantung kepada petroleum sama ada sebagai sumber tenaga atau bahan asas. Peningkatan kos tenaga menyebabkan kos pengeluaran meningkat, lalu pengeluar terpaksa menaikkan harga barangan dan perkhidmatan untuk menampung kos operasi. Keserantaian ini akhirnya mendorong kenaikan harga secara menyeluruh dalam ekonomi. Jika inflasi berlaku secara berterusan, kuasa beli rakyat akan menurun kerana pendapatan tidak meningkat seiring dengan kenaikan harga barangan. Rakyat terpaksa mengurangkan perbelanjaan sekaligus menjejaskan permintaan domestik dan pertumbuhan ekonomi negara. Dalam jangka panjang, inflasi yang tidak terkawal boleh menjejaskan keyakinan pelabur, meningkatkan kos sara hidup dan mengganggu kestabilan ekonomi negara. Implikasi keempat ialah beban kewangan kerajaan dan subsidi. Malaysia menanggung perbelanjaan subsidi bahan api yang besar setiap tahun bagi mengekalkan harga minyak rendah untuk rakyat. Contohnya, subsidi RON 95 pernah mencecah sebanyak 20 bilion ringgit pada tahun 2023, menunjukkan betapa besar implikasi keuangan apabila harga minyak global rendah. Untuk menanggung isu ini, kerajaan memperkenalkan mekanisme subsidi bersasar seperti program Budi 95 dengan pertukaran sekitar 11 bilion ringgit. Malaysia pada tahun 2025 dijangka menjimatkan antara 2.5 bilion hingga 4 bilion setahun. Walaupun begitu, kenaikan harga petroleum global terus memberi tekanan kepada kewangan kerajaan, menghadkan ruang fizikal untuk perbelanjaan dalam sektor pendidikan, kesihatan dan pembangunan infrastruktur. Implikasi yang kelima berkaitan dengan impak terhadap pengangkutan dan logistik. Impak yang kelima ini paling dirasai adalah dalam sektor pengangkutan dan logistik. Perkara ini kerana merupakan nadi kepada rantaian bekalan dunia. Bahan api merangkumi sehingga 40% daripada kos operasi lori, kapal dan pesawat. Apabila harga diesel meningkat, setiap barangan yang perlu dihantar dari sayur-sayuran di ladang hingga ke barangan elektronik di gudang akan dikenakan kos tambahan atau surcharge bahan api. Akhir sekali, sebagai negara pengeluar petroleum, Malaysia berpotensi memperoleh peningkatan hasil negara apabila harga petroleum dunia meningkat. Kenaikan harga ini membolehkan hasil ekspor petroleum dan gas asli meningkat sekaligus menyumbang kepada pertambahan pendapatan negara serta kutipan hasil kerajaan. Namun begitu, peningkatan hasil ini tidak semestinya memberi manfaat secara menyeluruh kepada ekonomi negara. Harga petroleum yang tinggi turut menyebabkan kos bahan api domestik meningkat, sama ada secara langsung atau melalui pengurangan subsidi kerajaan. Keadaan ini memberi tekanan kepada pengguna kerana kos sara hidup menjadi lebih tinggi. Selain itu, sektor-sektor lain seperti pengangkutan, perkilangan dan perkhidmatan turut terjejas akibat peningkatan kos operasi. Oleh itu, walaupun Malaysia memperoleh manfaat dari segi hasil ekspor petroleum apabila harga meningkat, kerajaan tetap perlu mengimbangi faedah tersebut dengan kesan negatif terhadap pengguna dan sektor bukan petroleum supaya pertumbuhan ekonomi kekal seimbang dan mampan. Kamu semua nak tahu tak? Apa? Saya ada jumpa satu portal berita RTM mengenai petroleum. Berkaitan dengan petroleum, dia cakap apa? Berita ni mengatakan bahawa Premier Sarawak cadang untuk mencari sumber alternatif lain untuk menggantikan kebergantungan terhadap petroleum.
Sumber alternatif dekat Malaysia ni, apa je sumber alternatif yang kita guna? Sebenarnya banyak tau sumber alternatif yang terdapat kat Malaysia ni. Boleh Aini cadangkan satu sumber alternatif yang terdapat kat Malaysia? Pada pendapat saya, solar merupakan sumber alternatif yang boleh menggantikan petrol. Sebab Malaysia ni, kedudukan Malaysia ni, dia berada di kawasan khatulistiwa. Jadinya, Malaysia mendapat penerimaan cahaya matahari sepanjang tahun. Okay, saya ada baca dekat RTM. RTM tu mengatakan setakat Julai 2025, kapasiti tenaga yang boleh diperbaharui mencecah 4,571 megawatt dengan 4,242 megawatt yang disumbangkan oleh solar. Jadi, melalui National Energy Transition Roadmap, kerajaan menyiasatkan sebanyak 31% tenaga boleh diperbaharui menjelang 2025 dan 40% yang menjelang 2035. Tapi Aini, adakah dalam solar ni mempengaruhi ekonomi negara? Okay, dari sudut ekonomi, solar bantu mengurangkan kebergantungan kepada petroleum yang harganya tidak stabil akibat faktor geopolitik global. Menurut SEDA, penggunaan solar secara meluas berpotensi mengurangkan import minyak sebanyak 10 hingga 15%. Ini dapat memperbaiki imbangan dagangan negara dan mengurangkan tekanan apabila harga minyak meningkat. Selain itu, peralihan kepada solar dapat mengurangkan beban subsidi kerajaan dan membuka peluang pekerjaan kepada orang awam. Saya ada soalan lah. Apakah cabaran penggunaan solar ni? Okay, cabaran utamanya ialah ketidakstabilan bekalan tenaga solar. Ia bergantung kepada cuaca. Oleh itu, Malaysia kena melabur dalam sistem penyimpanan tenaga solar dan menaik taraf bagi memastikan bekalan elektrik ni stabil. Jadi, pada pendapat saya, tenaga solar ni merupakan tenaga alternatif kepada petroleum untuk strategi jangka panjang, meningkatkan keselamatan negara, menstabilkan ekonomi dan memkukuhkan daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan global ni. Pada pendapat awak, apa lagi sumber alternatif yang kita guna kat Malaysia ni? Sebenarnya ada lagi. Salah satunya ialah hydroelectric. Awak semua pernah dengar tak apa itu hydroelectric? Okey, tak apa. Saya akan terangkan apa itu hydroelectric. Okey, sebenarnya hydroelectric ni merupakan kaedah untuk menjana tenaga elektrik menggunakan kuasa air. Menarik kan? Guna air tau untuk hasilkan elektrik. Selain itu, hydroelectric ni dia merupakan sumber boleh diperbaharui. Sebab air kan mudah didapati kan. Selain itu, air juga sentiasa ada dan mudahlah untuk kita dapat. Jadi hydroelectric ni memang salah satu tenaga yang mudah diperolehi. Adakah hydroelectric ni boleh gantikan petroleum? Yang ni saya pernah cari mengenai perkara ni. Namun hydroelectric ni tidak boleh sepenuhnya untuk menggantikan petroleum, tetapi dia mampu mengurangkan penggunaan petroleum. Hydroelectric ni dia berpotensi mengurangkan kebergantungan terhadap petrol melalui penggunaan tenaga elektrik dalam pengangkutan dan sektor industri di negara kita. Contohnya, kenderaan elektrik ataupun EV menggunakan elektrik daripada hydroelectric ni untuk menggantikan petrol. Contoh, apa kebaikan hydroelectric ni? Sebenarnya kebaikan hydroelectric ni ialah mesra alam. Mesti awak tertanya-tanya kan, kenapa mesra alam kan? Okey, ia mesra alam kerana tiada pencemaran udara yang berlaku. Sebab kalau kita guna gas bahan api fosil ni, dia akan melepaskan gas yang berbahaya seperti sulfur dioksida dan karbon dioksida. Perkara ni sudah semestinya membahayakan kesihatan kita. Jadi, apabila kita guna hydroelectric ni, perkara tersebut dapatlah kita kurangkan dan bantras. Dari tadi asyik kami cuba beritahu apa itu sumber alternatif yang boleh gantikan petrol. Kalau Zahira, apa pendapat Zahira tentang sumber alternatif ni? Pada pendapat saya, dekat Malaysia ni juga kita menggunakan biogesim. Awak semua tahu ke biogesim tu apa?
Tak tahu, tak pasti dah. Tapi saya pun dah dengar, cuma tak faham. Biodiesel ni adalah bahan organik yang terhasil daripada tumbuhan, haiwan atau sisa pertanian yang kita boleh guna untuk menjana tenaga. Menarik bukan? Oh, menarik. Cara ringkasnya, biodiesel ni ialah tenaga yang terhasil daripada sumber-sumber jadi dan bukannya bahan api fosil seperti petroleum ataupun arang batu. Dekat Malaysia ni, biodiesel adalah tenaga yang sangat sesuai dibangunkan kerana Malaysia mempunyai banyak ladang dan sisa pertanian pun banyak. Saya nak tanyalah, apa contoh utama biodiesel kat Malaysia? Contoh utama biodiesel kat Malaysia ni ialah kelapa sawit. Kita boleh guna pelepah kelapa sawit, kita boleh guna sisang kilang kelapa sawit untuk menjadi tenaga. Banyak orang fikir yang semua ni adalah bahan buangan, tapi sebenarnya kita boleh gunakan dia untuk menjadi tenaga. Kalau macam tu, bagaimana biodiesel ni digunakan di Malaysia? Okey, baiklah, biodiesel ni digunakan terutamanya untuk menjana tenaga elektrik ataupun tenaga haba. Bahan biodiesel ni akan dikumpulkan dan dibawa ke kilang tas. Ia sama ada akan dibakar atau diproses menggunakan teknologi untuk menghasilkan tenaga. Kemudian, tenaga elektrik ini akan digunakan oleh kilang atau disalurkan ke sumber elektrik negara. Selain itu, biodiesel juga kita boleh guna untuk bahan api bayu ataupun pelet biodiesel. Wah, menariknya tentang biodiesel ni. Apakah penggunaan utama biodiesel ni dekat Malaysia? Baiklah, di Malaysia ni, kilang sawit menggunakan semua sisa kilang mereka untuk membuat tenaga. Jadi, contohnya macam contoh sisa tandan buah kosong ataupun sisa kilang akan digunakan untuk menjana elektrik bagi kegunaan operasi kilang. Ini menunjukkan bahawa biodiesel bukan sekadar konsep tetapi telah digunakan secara praktikal dekat Malaysia. Secara ringkasnya, kita dapat tahulah biodiesel ni merupakan salah satu sumber tenaga yang boleh diperbaharui kat Malaysia ni. Dia berbeza dengan sumber tenaga yang tak boleh diperbaharui macam bahan api fosil lah, macam petroleum atau bara batu. Jadi sumber biodiesel ni banyak, khususnya daripada industri kelapa sawit dan pertanian. Oleh itu, macam penggunaan biodiesel ni patut diperkasakan dekat negara kita sebab dia boleh menyokong masa depan tenaga dengan dapat menyokong masa depan dengan tenaga yang lebih bersih macam tu. Itu saja. Wah, ternyata banyak ya sumber alternatif yang boleh menggantikan petroleum dekat Malaysia ni. Ya, betul tu. Saya pun rasa lepas kita berbincang ni, saya dapat tahu lagi banyak sumber alternatif dekat Malaysia ni. Jadi pembincangan ni boleh menambahkan ilmu pengetahuan kita yang kita boleh juga tahu yang sumber alternatif ni boleh gantikan petrol. Assalamualaikum Zahira. Salam manis. Awak nak tahu tak, semalam saya habis minyak petrol. Harga dah menjejak RM1.5 saja. Ya, sangat membebankan. Ada bahan cerita, dia kata harga minyak ni semakin naik sebab permintaan semakin meningkat. Terutama sekali dekat mendekat dengan China. Sedangkan pengeluaran minyak ni semakin terhad. Betul. Saya rasa mungkin keadaan geopolitik menyebabkan harga minyak semakin naik. Dan mungkin dalam belakang pengelola kan. Pada masa yang sama juga, orang Malaysia ni dia memberi pengakuan juga tau. Hari itu mereka ada memperlukan bahawa pengurangan pengeluaran minyak yang menyebabkan minyak di pasaran dunia ni semakin terhad. Setelah tu harga barang pun makin meningkat. Memang beban lah dari sebab belanja. Kita ni pula nak beli barangan keperluan pun susah. Barang tu makin mahal. Lepas pengangkutan pula makin meningkat. Betul tu. Jomlah kita duduklah. Ni kan berita tentang petroleum. Aku tertanya-tanya lah, macam mana turun naik harga petroleum ni dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi di negara kita? Turun naik harga petrol ni memang akan membuatkan ekonomi Malaysia tidak stabil. Sebabnya kalau harga petrol yang meningkat, dia akan menyebabkan kos sara hidup, inflasi dan beban subsidi kerajaan. Kalau sebaliknya, penurunan harga minyak petrol akan mengurangkan hasil eksport dan pendapatan negara kita. Oh, macam tu.
Tapi aku ada satu lagi soalan nak tanya. Soalan apa tu? Sejauh manakah ekonomi kat Malaysia ni bergantung kepada sektor petroleum ni? Ekonomi Malaysia masih bergantung kepada petroleum. Sebabnya, minyak dan gas akan menyumbangkan kepada ekspor negara, hasil kerajaan dan kestabilan harga tenaga domestik. Jadi buat masa sekarang ni, Malaysia masih bergantung kepada petroleum untuk menghasilkan pendapatan negara kita. Oh, macam tu. Terima kasih Aini atas penerangan ni. Sama-sama. Jom kita tengok. Wah, cantiknya pemandangan kat sini kan? Ya, memang cantik. Tapi Aini nak tahu tak? Pasal air ni boleh jadi sumber alternatif kepada petrol. Macam mana tu? Mesti tak tahu kan? Okay, air ni sebenarnya boleh menggadikan petrol dengan kaedah hidroelektrik. Jadi macam mana proses untuk hasilkan hidroelektrik tu? Untuk prosesnya, hidroelektrik ni yang pertama, air ditakung di kawasan tinggi. Lalu, air dilepaskan ke bawah dan turbin menggerakkan lalu menjana elektrik. Elektrik ni pula akan dihantar ke rumah-rumah. Adakah contoh untuk empangan ni? Terdapat lebih daripada 100 empangan hidroelektrik di Malaysia. Tetapi yang terkenal ialah yang pertama di Sarawak iaitu empangan Bakun dan di Hulu Terengganu iaitu empangan Kenyir. Faham. Jomlah kita tengok tasik ni. Cantik kan? Ada bangau lah. Bunga seroja di atas para, jatuh di atas buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan.